penggunaan terowong yang paling sengit. Ia bukan lagi sekadar laluan, tapi dah jadi medan perang sebenar di bawah tanah. Dalam konteks penentangan bersenjata Palestin, terowong ni dah mengambil peranan yang lebih agresif. Sumber menggambarkannya sebagai alat untuk mematahkan pencerobohan, kiranya satu cara untuk menentang kuasa tentera yang jauh lebih besar. Jadi apa yang kita perlu faham kat sini ialah penggunaan terowong sebagai strategi ketenteraan ni bukan benda baru atau terpencil. Ia adalah elemen yang berulang dalam konflik ni dan ia dah mengubah cara pertempuran itu sendiri berlaku. Kalau kita tengok garis masa ni, kita nampak yang penggunaan terowong untuk penentangan ni dah lama berlaku. Ada rekod seawal tahun 1964 di Ailabun, berterusan sampailah ke hari ni di tempat-tempat seperti Jenin, Bethlehem dan sudah tentulah Gaza. Menurut sumber, di Gaza ia juga digunakan untuk menahan askar Israel yang ditawan. Gambar ni rasanya dah cukup untuk menceritakan segalanya. Konflik ini bukan lagi berlaku di atas jalanan atau di udara saja. Ia dah merebak jauh ke dalam perut bumi, mewujudkan satu lagi medan perang selari yang kita tak nampak dengan mata kasar.